Seorang doktor klinik swasta dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Johor Bahru atas pertuduhan membunuh isteri dan anak lelakinya bulan lalu. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Dr. Chia Tong Hong, 34 tahun, selepas dua pertuduhan dibacakan masing-masing di hadapan Magistrate Atifah Hazimah Wahab dan Magistrate A. Sharmini. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan niat membunuh isterinya Pun Lai Ling, 37 tahun dan anak lelakinya Aiden Chia Yi Heng, 5 tahun sehingga menyebabkan kematian di sebuah rumah dekat Jalan Perjiranan 11 Palang 12 Bandar Dato' On antara 9.50 malam hingga 10.34 malam 30 Disember 2025. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Tertuduh yang juga anak tunggal itu didakwa mengikut Seksyen 201 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 7 tahun dan hendaklah dikenakan denda jika sabit kesalahan. Bagi kes ini, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 17 Mac depan. Semalam media melaporkan seorang wanita yang bekerja sebagai akauntan ditemui maut dengan kesan kelar pada lehernya bersama anaknya yang mana kanak-kanak itu dalam keadaan kebiruan di bahagian muka dipercayai akibat tekupan.